kebanyakan tangkapan keberhasilan ni daripada drone. Sebabkan ramai orang tak tahu yang PDRM ni ada PGU. Mungkin Tuan boleh ceritakan sikit tentang drone ataupun yang di belakang ni? Kita punya drone yang barulah. Dia panggil UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Ni fixed wing. Kalau sebelum ni kita menggunakan multi-rotor. Maksudnya ada 4 kipas. Yang ni fixed wing. Dia punya endurance lebih lama dan dia punya quality lagi sharp lah. Kalau bila kita buat surveillance, malam ke siang, kita akan dapat gambaran yang lebih jelas. Kalau dulu 45 minit ke 55 minit, kita pakai yang ni VTOL boleh sehingga 2.5 jam ke 3 jam lah. Gantung kepada cuaca. So untuk mission sebelum ni ada guna drone jugalah? Ya betul. Kita bagi kepada jenayah, Jabatan Narkotik, kita bantu PGA di sepadan. Jadi mana-mana yang dulu kebanyakan tangkapan keberhasilan ni daripada drone. So ini belum digunakan lagi? Ada baru menerima dan baru habis training. So ini hanyalah sebuah sahaja? Ada beberapa buah lagi. Kalau tak ada masalah, mungkin kita akan fully utilize dia dalam hujung bulan 7 atau awal bulan 8. Sebenarnya dia banyak membantu dalam kejayaan tangkapan. Drone ni semua tahu terbang tapi tak tahu the rules and regulation. Sebab dia ada kawasan yang kita boleh terbang, contoh untuk civilian lah. Ada kawasan yang boleh terbang, ada kawasan yang tidak dibenarkan terbang. Macam kami di polis, ni ada special penerbangan operasi. Sebab dia melibatkan keselamatan orang awam. Kalau Tuan boleh cerita sikit, kalau drone ni selalunya digunakan untuk apa? Tahun 2020, negara digempakan dengan masa tu PGU unit drone. Digerakkan JMT 300, kita membuat hebahan udara. Kalau semua dengar, okey, minta semua duduk di rumah, jangan keluar rumah menggunakan drone ni lah. Gunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina. Ada foreigners, kita panggil orang dia untuk bercakap bahasa dia, arahan-arahan yang terkini daripada pihak berkuasa lah. Masa PKP juga kita buat pemantauan dekat setiap jalan raya, kita buat bantuan. Aliran trafik juga, Jabatan Siasatan Jenayah, Narkotik. Yang inilah yang banyak membantu kita.